Alamak guys, switch power window dah rosak. Nak buat macam mana? Sekarang ni korang nak share sikit macam mana korang nak kenal pasti bila korang ada masalah power window, sama ada korang punya dua kemungkinan je lah yang mungkin korang boleh check sendiri. Kalau kemungkinan lain tu memang agak payah sikit. Jadi kita tunjuk yang basic je supaya mana tahu benda tu simple, korang boleh buat sendiri. Okay, first buka ni dulu. So kita nak buka ni dulu. Kat sini ada satu skru korang kena buka. Kita buka dia dulu. Tarik je. Okay, satu lagi cara korang nak check korang punya power window ni ada masalah ataupun tak, korang boleh pakai test pen lah. Aku pakai test pen yang budak-budak ni buat menakutkan lah. First korang kena check, dia mesti ada direct current yang masuk. Jadi satu direct current yang masuk. Yang ni korang kena check lah satu-satu. Check satu-satu, check. Sini ada current satu. So korang tak buat apa-apa pun, pastikan memang ada salah satu wire tu ada current. Yang ni case ni dia warna biru kuning ni memang akan ada current. Okey, current ada, tak ada masalah. Lepas tu kita nak check dia punya button pula. Sama ada button okey atau tak, ada respon atau tak. So contohnya sekarang ni aku tengah main button auto ni. Korang tekan je naik atas ni. Korang tekan je naik atas ni, korang nak tahu button tu elok ke tak. Lepas tu korang check satu-satu. Ada, tak ada. Okey. So ada. Nampak aku tekan naik, nampak dia hidup. Maknanya soket power window button ni masih lagi okey. Kalau turun pula ni turun. So korang boleh check satu-satulah. Button-button ni mungkin ada salah satu button yang rosak. Kalau itu case dia, korang boleh tukarlah korang punya power window, dapatkan yang baru. Macam ni korang boleh tukar. Yang ni sesuai untuk model Road Aviva, Myvi lama, Myvi SE, Myvi SE2, Myvi Icon, Myvi lagi best dan juga Alza lama sahaja boleh gantikan korang punya power window switch ni. Katakanlah ada respon. Soket okey. Korang tengok ada current, tapi okey, korang check kat sini ada current. Bila korang tekan, current ada tapi tak turun. Itu apa kemungkinan dia? So kemungkinan dia adalah motor. Itu motor. Mungkin adalah daripada motor. So untuk check pula dekat bahagian, aku sebenarnya rasa tak payah nak check motor kot, sebab kita dah tahu dah, kita tekan daripada soket, daripada power window tu memang ada respon. Bila kita naikkan current, lalu ada respon, dia hantar ke motor untuk bagi signal, tapi motor pula tak gerak. Kat sini ada respon, tapi dekat motor, bahagian motor yang tak ada respon. So mungkin itu adalah dia punya motor. Nak tunjuk ke tak? Nak tunjuk? Tinggalkan komen. Kalau korang rasa nak aku tunjuk, aku akan tunjuk lah. So sementara itu sahajalah cara ringkas korang nak check sama ada power window korang rosak ataupun motor korang yang rosak. Itu kemungkinan lah guys. Nanti kita tunjuk macam mana nak tukar guys.